Sekarang saya berada di dalam hutan Kinabalu Park. Di dalam hutan ini, mari kita lihat apa yang ada. Yang telah saya jumpa anak sungai. Okey, jom kita lihat. Ini anak sungai yang mengalir, airnya jernih. Jika bawa baju lebih, bolehlah mandi di sini. Tempat ni pun ada rasa sejuk. Kepada yang berminat jungle trekking, bolehlah mari di sini. Ni. Bayaran masuk ke tempat ini RM10 seorang. Parking kereta RM5. RM5 untuk kanak-kanak. Okey, siapa yang berminat dengan hutan tropika pun boleh mari di sini. Anda boleh lihat suasana hutan dan juga air sungai yang mengalir. Di sini udaranya nyaman, sejuk dan udaranya bersih, mempunyai kualiti oksigen yang bagus. Udara tidak tercemar. Udara bersih. Hutan belantara. Kita melalui air-air yang mengalir. Nasib baik pakai selipar. Tu dia. Berhati-hati ya. Licin. Di atas tu jalan kereta. Ini merasai suasana hutan. Datanglah ke Kinabalu Park. Tu. Di atas sana laluan kenderaan. Sedap ni mandi situ tu. Okey, kita sampai di mana ni? Ada lagi perjalanan. Ada orang atas. Apa yang kata ada? Kita baru je pusing sini ke jambatan ni. Tengok ni. Kita baru je pergi jambatan ni. Ke jambatan ni. Tak masuk lagi hot tu. Okey, hot. Kat aku. Bukit. Kita lalu Bukit Tupa ni. Ya, Bukit Tupa baru. Bukit Tupa settle. Sila-sila tu Botanical Garden. Baru Bukit Tupa. Kita
kita masuk dalam hutan. Jom kita masuk elok. Mana? Ini adalah laluan jalan kereta. Di sini boleh park kenderaan untuk masuk ke dalam hutan. Kepada yang berminat suasana alam semula jadi, marilah beramai-ramai datang ke sini. Bawa baju, siap-siap boleh mandi di bawah sana. Tapi saya tak pasti dibenarkan mandi atau tidak. Okey, ini Tugu, Taman Kinabalu, tapak warisan dunia. Pusat pemeliharaan Kinabalu. Kinabalu Park. Ini pejabat dia. Ini galeri Kinabalu Geopark Gallery. Di bawah sana rupanya ada tempat parking. Kita tidak perasan tadi. Batu blok. Batu-batu yang boleh buat jalan. Ni Gunung Kinabalu. Okey, sekarang saya berada dalam galeri Kinabalu Park. Ada rusa. Rusa yang dikeraskan. Ni. Kat ni dulu. Sarang burung. Saranglah burung. Saranglah burung. Saranglah. Ni berbagai jenis serangga. Kumbang ada. Apa lagi tu? Berpatung. Riang-riang. Riang. Ni butterfly. Rama-rama. Kupu-kupu. Inilah habitat yang ada di Sabah. Ni. Ini apa ni? Apa ni? Anai-anai. Anak-anak buat sarang dalam ni. Gini boleh buat sarang. Ni berbagai jenis spesies burung. Kota Beluk. Ni Kota Beluk. Sawah padi pun ada. Apa? Ni suasana Kota Beluk. Ni Ranau. 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 Ini Kota Marudu. Kota Marudu. Ni tradisi. Ni Maling Gunung.